Skuad Johor Darul Tazim, JDT, bawah 12 tahun melakar kecemerlangan dengan meraih gelaran juara JSE International Football Festival. JSE International Football Festival merupakan kejohanan bola sepak akar umbi antarabangsa yang disertai banyak kelab dari dalam dan luar negara. Selain JDT, kelab-kelab dari Indonesia, Thailand, Jepun, Korea Selatan, China, Hong Kong, Laos dan Kemboja turut mengambil bahagian. Antara kelab luar yang mengambil bahagian ialah Zwegan Kanazawa, Jepun dan Lampun Warriors, Thailand. JDT bawah 12 muncul juara kategori bawah 12 dengan menewaskan WMRD FC 3-1 di peringkat akhir. Sebelum itu, skuad muda Harimau Selatan mara ke final dengan menyingkirkan wakil Kedah, Akademi Tunas Skuada Muda yang 1-0. Kejayaan ini menyaksikan JDT bawah 12 layak ke saingan JSE final yang akan diadakan di Chiang Mai, Thailand. Sabah FC dikabarkan bakal merekrut seorang pemain tengah Australia bagi menghadapi kempen musim 2025-26. Pemain yang dimaksudkan ialah bekas pemain tengah Western Sydney Wanderers, Dean Pelecanos. Kabar angin perpindahan tersebut dikongsikan wartawan sukan The Star, T. Avineshwaran. Difahamkan bahawa Sabah kini hampir menandatangani pemain tengah Australia, Dean Pelecanos. Pemain berusia 24 tahun itu kali terakhir beraksi bersama pasukan A-League, Western Sydney Wanderers, katanya di X. Pelecanos dilihat sebagai pengganti bekas tonggak import sang badak dari Korea Selatan, Park Tae-soo. Ini kerana selain mampu beraksi sebagai pemain tengah, pemain berusia 24 tahun itu juga boleh beraksi sebagai pemain tengah bertahan atau bek tengah sekiranya perlu. Pelecanos dijangka mengikut jejak beberapa pemain Australia yang pernah beraksi untuk Sabah. Pemain pertahanan Terengganu FC, Ubaidullah Syamsul Fazili mengakui salah satu impiannya ialah beraksi di Liga Luar Negara. Sebelum ini, pemain pertahanan skuad Malaysia bawah 23 tahun itu dilaporkan berada dalam radar beberapa kelab Thailand. Kelab-kelab Thailand dilaporkan berminat membawa Ubaidullah beraksi secara pinjaman untuk musim 2025-26. Sekiranya minat itu diterjemah kepada perpindahan sebenar, beliau akan mengikut jejak ramai pemain negara yang beraksi atau pernah beraksi di Thailand. Apabila ditanya tentang perkara tersebut, Ubaidullah enggan mengulas tentang kedudukannya. Ini kerana beliau masih memiliki kontrak bersama PT. Saya ada baki kontrak lagi dengan TFK. Jadi, saya tak nak ulas pasal kabar angin betul atau tidak. Insya-Allah, saya akan cuba naikkan karier saya sebagai pemain bola sepak, katanya kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam.